Yang berhormat Speaker, isu penggunaan premis awam seperti Dewan Orang Ramai. Saya ingin memberi sedikit nasihat kepada kerajaan. Kalau pimpinan kerajaan hari ini ingin kekal menjadi kerajaan pada penggal akan datang, pemimpin kerajaan perlu dilihat oleh para pengundi sebagai kerajaan yang adil dan berjiwa besar, tidak memilih warna, dan insya-Allah rakyat pun akan sayang. Sebaliknya, jika pemimpin kerajaan dilihat tidak berjiwa besar, tidak demokratik dan pilih kasih, orang ini boleh guna, orang ini tidak boleh guna, dan rakyat memerhatikan semua ini, maka selepas ini jika tiada apa-apa perubahan, tidak mustahil di era politik hari ini rakyat yang akan melakukan perubahan dalam PRU yang akan datang. Yang berhormat Speaker, yang terakhirnya, saya juga ingin menyentuh isu peruntukan. Cuma jangan bimbanglah, bukan nak mendesak apa-apa, cuma sekadar mengajukan soalan. Yang terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar di atas peruntukan projek kecil yang disalurkan melalui pejabat daerah yang ditambah daripada 30,000 hingga ke 60,000. Terima kasih. Soalan saya ialah, berapakah jumlah peruntukan yang diterima oleh wakil rakyat kerajaan, termasuk peruntukan yang diberikan kepada adun-adun lantikan? Jawapan kepada soalan ini sangat perlu kerana rakyat di luar sana perlu mengetahui peruntukan yang akan disalurkan kepada mereka melalui wakil-wakil rakyat ini. Adakah wang itu benar-benar sampai kepada mereka atau tidak? Yang berhormat Speaker, dengan ini Bukit Ibam mohon menyokong usul menjunjung kasih titah diraja ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku. Terima kasih. Terima kasih Bukit Ibam.